Cloudflare down hari ini. Website besar-besar pun lumpuh. Ini bukti jelas kenapa kita tak boleh harap 100% kepada sistem digital. Bila Cloudflare, syarikat infrastruktur internet yang paling besar pun boleh jatuh, itu maksudnya satu sahaja. Sistem online tak pernah 100% selamat. Internet boleh down, server boleh crash, aplikasi boleh error, akses boleh hilang bila sistem overload. Kita panik sebab tak boleh buka website. Tapi pernah tak kita fikir, macam mana kalau suatu hari nanti sistem kewangan digital pula yang jatuh? Bank offline, e-wallet tak boleh buka, online banking tak boleh login. Segalanya dalam bentuk digital. Sekali sistem down, kita tak boleh buat apa-apa. Sebab tu saya selalu tekankan, kena ada simpanan yang tak bergantung kepada internet ataupun server. Dan jawapan dia adalah emas. Emas dalam tangan kita, nilainya kekal, tak boleh dipadam, tak perlu password, tak bergantung kepada mana-mana server. Isu Cloudflare ini satu peringatan untuk kita semua. Dunia digital ada risiko, tapi simpanan fizikal macam emas adalah backup kewangan yang sebenar. Kalau anda nak mula simpan emas dari RM100 sahaja, komen nak ataupun DM saya sekarang. Jangan tunggu sistem jatuh baru nak menyesal.